Okay, and good morning, good day, everybody. So today we are going to focus on exercises on consumer credit chapter. Consumer credit, as we know, comprise of credit card, charge card, personal loan or personal financing, housing loan, housing financing, and everything that consumer can take products from the bank and financial institutions. Okay, let's together read the questions in page 82. So let's focus on exercise 1 first. Okay, exercise 1, June. Junaida. So we refer this question first. Kita baca dulu. So you all boleh buka. I cannot share this question because I share the answer scheme. So you cannot share 2 slides. So nanti jadi kecil. June has decided to buy a new car for 60,000. 60,000 kita apa boleh buat MyV MyV basic tu lah kan. MyV G ke XG, I'm not sure lah. I also wear MyV but the expensive MyV lah kan. Nothing to proud of, but yeah, MyV, I love it. The money she save and the trade in of her car, maksudnya dia kumpul duit dan dia trade in kereta lama dia. You need to borrow another 45,000 lah to purchase the car. Maybe dia ada 50,000 lah sebelum that one. So they need another 45. Negotiated with loan with Bank Berhad, Simple Bank Berhad. The term loan is 60 months, is 5 years. Dia buat loan kenderaan 5 tahun dengan interest 7.5% flat basis rate. Maksudnya sama je tiap-tiap tahun tu kena 75% flat basis 75% sama je interest dia kena bayar. So now A calculate the monthly repayment, berapa kena bayar tiap-tiap bulan dan berapa total interest June bayar pada tahun pertama beliau. Okay, just let's refer the answer. Okay, vehicle 60,000 and that loan required 45,000. Means that she already paid 15,000 for the down payment. Jadi loan dia 45,000 je lah. That's why people upgrade kereta kan. Lepas beli kereta ni dah jual, dia upgrade lagi kereta. Because they trade in the old one, have some money and can put a new down payment. Tapi tambah loan lagi lah kan. So it's up to individual lah. Loan tenure 60 months is 5 years lah. And interest rate is 7.5% flat rate ataupun flat basis. The monthly payment, so ingat interest IPRT ataupun LIT ikutlah maksudnya principal darab interest darab tenure. Principal berapa dia pinjam? 45,000. And then interest 7.5%, bukan 75%. Kalau 0.75 tu 75%. 0.075. So tenure is 5 years. Bukan kira tenure tu tiap-tiap bulan no. 5 tahun. Interest yang dia bayar adalah RM16,875. Jadi dia nak buat repayment dia pinjam RM45,000. 45,000 untuk MyV dia. MyV lah kot. And then interest yang ditambah untuk 5 tahun loan tersebut adalah 16,875. So total dia owe the bank is 61,875. Ini tak termasuk jika lambat denda ke apa sebagainya. Tak termasuk juga maintenance, road tax, insurance dan sebagainya. Ini hanya untuk kereta dia beli saja. 61,875. Jadi how to know the monthly repayment, berapa bayar bulan-bulan? Kalau kita punya language. So just divide by jumlah bulan dalam 5 tahun. So 60 bulan. So sebulan dia bayar RM1,031. So kalau gaji RM2,000 boleh pakai kereta ni tak? So tak boleh dia dah exceed 33% from the gross income. Tapi nak tahu jawapan je. So this one Jun kena bayar bulan-bulan dekat bank RM1,031.25.
Okey, jika anda bayar lebih macam mana? 1,100 contohnya. Dia akan berkurangan tak dia punya balance? Untuk soalan ini dia tidak akan berkurangan lah. Anda bayar banyak atau bayar sikit, tapi dia pada hujung sekali tu dia akan tolak balik lah. Pada hujung tahun ke-5, bulan ke-12 tu, dia akan jadi rendah lah. Tapi interest anda dan apa semuanya dia tidak akan berubah. Itu untuk konteks dahulu. Zaman sekarang kita ada panggil reducing balance. Now, flat rate untuk kenderaan dah jadi reducing balance. So dia lain lah pengiraan dia. So dia kena buat table amortization. Itu table pembayaran bulan-bulan dan lama-lama dia berkurang lah. Yang this one, yang berkurang tu apa? Repayment lah, bayar balik. Yang ni flat rate. Jadi interest anda flat. Tiap-tiap tahun sama. Alright? So tiap-tiap bulan kena bayar RM1,031 lah. 25 sen. Okay, soalan kedua dia kata berapakah total interest dibayar oleh Jun. Okay. Jadi kita tahu dia ada 60 bulan. 60 bulan. And then kita nak tengok berapa yang interest dia bayar. Jadi guna sum of digit. Sum of digit ni anda boleh gunakan interest bulanan tadi pun boleh juga. Jadi 60 bulan. Total interest tadi adalah berapa? RM61,000. RM61,875 bahagi sorry, itu Dewan bukan interest. This one interest, RM16,000. RM16,000 adalah interest anda untuk 5 tahun. Jadi kalau nak tahu berapa interest bayar dalam masa tahun pertama, bagi 5 je lah. Mudah kan? Sebab ni interest untuk 5 tahun. So setahun bagi 5 je lah. Tapi yang ni ada guna rule of 78. This one method ni mungkin tak perlu dah guna zaman sekarang. Tapi orang nak tengok pun boleh lah. So 16,000 sebenarnya kita bagi 5 je. Bayar interest sebab kita flat rate basis. Okay, yang ni guna sum of digit ni one of another method lah untuk calculate. Alright, ini dia punya amortization schedule lah, bayar macam mana ya. Installment dia bayar tiap bulan sama je. Tapi sebab dia ada factor interest, dia gunakan sum of digit. So interest per year bagi 5. Dapatlah 3,375. Lagi senang tengoklah sekali dia. Alright. Senang kan? Jadi sum of digit secondary boleh gunakan yang ni jugalah. Yang ni simple application method secondary. Tapi saya terima secondary terus, tak payah susah nak kira sum of digit tu, kena bagi buat table lah, kena bagi rule of 78 dan sebagainya. Okay, let's go to next question. Sebab sekejap je today. We're gonna do these exercises. So please read your exercise 2. Stingy. Siapa Stingy ni pula? 6 orang lah. Lacks of cash to pay RM600 dishwasher. Siapa pula dishwasher? Oh sorry, machine yang basuh pinggan. She could buy it from the store on credit, making 12 monthly repayment. Maksudnya, sehingga ni nak guna thank you punya installment bayar barang elektrik. Ataupun inilah komoditimu ke apa kan. The total cost will be RM632.88. So daripada dia kena bayar 600, dia kena bayar RM632.88 termasuk kos membayar installment tersebut, which is dia ada berhutang lah. Instead, Stingy decide to deposit RM50 a month in the bank. Maksudnya dia buat pinjaman dengan bank terus until she save enough to pay the cash of the dishwasher. Orang nak bayar lump sum RM600. 1 year later, she save RM642. So dia ada RM600 campur dengan RM42 plus interest. RM42 tersebut. When she go back to the store, the dishwasher now cost RM660. Harga naik pula. The price have gone up 10% because the inflation lah. Was postponing her purchase a good
trade off for Stingy? Dia tanya soalan tu. Bila dia tanya soalan ni, bukan suruh dia tanya anda punya pendapat, dia suruh anda kira dulu. Alright, so let's go to the answer of Stingy beli dishwasher. Dishwasher harga 600. Kalau dia buat credit option, dia kena bayar RM632, 12 kali bayar, 12 bulan lah. Saving option RM50 sebulan selama 12 bulan. Jadi nak cukupkan 600 kan, dapat pulangan pula lepas tu RM40. Jadi dah RM42. Tapi inflation, harga barang akan naik 10%. So jadi kita nak buat kriteria, so kita nak discuss. So jika dia beli secara kredit dengan dia postpone by 1 year later, maksudnya setahun lah dia tak basuh pinggan guna mesin, dia basuh guna tangan lah. So selling price 600 dengan 660. So ada harga yang berbeza. So monthly payment, instead of dia bayar cash, dia bayar secara installment RM52.74. Ya. Ataupun dia postpone, dia bayar later RM50. Okay, for 12 months. Kumpul dulu baru beli. Jadi berapa accumulated? RM632 dan this one RM642 sebab dia harga duit yang dah dikumpulkan campur interest yang dia dapat. Interest receive. 600 itu dengan 642. Yang ni boleh beli purchase bill ni, dia kena beli. Kemudian and then the net cost 632, this one RM660. Jadi dia dah bayar deposit tadi RM50, jadi dia kena RM52. So dia ada RM618 yang kena keluar daripada poket dia. Dan of course dia boleh guna dishwasher ni terus. Yang ni kena tunggu setahun baru boleh guna. Jadi kalau kita tengok option kita, cost kita RM632, finance charge RM32 je. Dan dia boleh guna terus untuk 12 bulan. Dan option B, dia save dan dapat pulangan pula RM642. Kemudian dia kena beli dishwasher baru, harga yang baru RM660. Jadi kurang RM18. Kurang RM18 sebab RM660 tolak RM640, lepas dia saving dengan interest tadi dapat, tak cukup RM18. Jadi kita nak compare impact on inflation dengan interest rate. Inflation increase cost of RM60 while saving interest only RM42. Jadi kurang duit lah untuk kita menggunakan saving tersebut. Jadi net loss in purchasing power of RM18. Jadi kalau kita jadi beliau, ada nampak lebih bijak kalau kita ambil installment lah, betul. Tapi kita tak tahu harga barang tu akan naik atau tidak lah. Dan usually kalau saya tengok dalam pasaran, harga barang elektrik ni bukan makin naik. Barang elektrik biasanya akan lebih turun lah. Biasanya. So nak clear stock, ada produk baru yang lebih canggih dan sebagainya lah. Yang ni just hypothetical. Dia nak check whether you boleh buat calculation and do comparison and compare the benefits. Now benefits dah hilang bahagian utility lah. Instead she can use it for entire 1 year and finish paying. And now she have to postpone it for another 1 year kalau dia pakai bayar cash dengan harga baru yang mahal. And they lost the utility of using it 1 year. And then kena shortfall pula, ada rugi pula, bukan rugi, sorry, tak cukup duit pula RM18, kena top up pula. Itu maksud dia lah. So you know how to do the differences. Alright, so you can conclude lah. So no cost spinning, just try beli juga walaupun on credit. Okay, the justification, you boleh baca sendirilah. Next, kita tengok exercise 3. Okay, Madam Greedy. Madam ni greedy pula. Is a housewife occupied with home duties. Dia sangat penuh dengan kerja rumah. Family allocation of 1,000 for food and clothing credited to check account every 30 days. Siapa yang credit kan? Husband dia lah.
But abnormal expenses paid this month have left short of fund until the next payment of funds to her checking account. This is inconvenient for her to pay cash for the item food and clothing unneeded from 5 department store. What type of credit facility suit her best need lah? Jadi discuss your answer. Maksudnya this one, dia nak tanya anda type of credits. Apa yang sesuai dengan beliau? Okay, let's discuss. Madam Greedy ni dia housewife kan? Dia bukan pekerja tetap lah. So dia ada RM1,000 dapat daripada mana-mana lah, husband ke ex-husband ke kan? Alimony ke. So now, dia nak beli barang-barang sebab dia short of cash. Jadi credit facility yang pertama, boleh guna credit card. Credit card ataupun charge card. So apa dia punya kelebihan? Dia adalah 5% minimum payment option, interest free period. Interest free biasanya 20 hari So dia boleh guna duit tu dulu dan next month dapat duit dan dia bayar balik lah. Sebelum lepas 20 hari. Lepas 20 hari dia kena charge. Okay. And then itu adalah terbaik lah guna credit card. Credit card ada dua, Visa atau Mastercard. Visa tu ada logo dia, Mastercard ada logo dia. Mastercard ada dua color tu bulat tu. Visa ada tulis VISA lah. Worldwide. Kemudian kita ada charge card. So kat Malaysia tak ada on local punya brand lah, tak ada. Kita ada American Express, Amex. Boleh lah dia ada dekat dalam Malaysia juga, tapi bukan Malaysian own lah. Masa ada credit account, tapi kena bayar balance tu secara penuh dalam masa berapa hari. Betul ke boleh guna? Boleh. So beliau boleh guna juga American Express atau charge card. Kad ni dia bukan kad kredit, dia macam kad hutang yang guna untuk kumpul dan bayar kemudian. Dia akan keluar bil lah. Dia panggil charge card. So dia tak boleh keluarkan duit. Dia tak ada revolving credit. Dia tak boleh tambah lagi you punya kredit dan sebagainya lah. Dia tak boleh withdraw duit macam kad kredit boleh. Dia panggil overdraft. Ini tak ada. You kena untuk beli saja. Boleh kena denda jika tak bayar penuh. Retail cash charge. This one kita kat Malaysia saya pun tak perasan lah kalau ada. Rasanya tak ada retail cash charge. Contohnya kad kredit dikeluarkan oleh Tesco ataupun apa nama dia panggil Lotus. Tak ada kan? Contohlah kad kredit tak ada. Tapi kalau Aeon ada Aeon card kan. So adalah retail cash charge card ni. Dia akan boleh beli macam-macam. So masuk dalam akaun kredit. Kredit ni masuk hutang lah kena bayar dalam 10-20 hari. Tapi kalau lebih daripada tu dia akan ada charges, interest lah. Alright. Ini suitable sebab apa? Moderate super sebab kalau contohnya Aeon hanya boleh guna kat Aeon sajalah. Mostly lah ada juga yang canggih boleh guna kat luar. Tapi mostly retail charge card yang dia guna untuk dia punya retail dia punya outlet sahaja. Aeon mana-mana sahaja contohlah So suitable juga sebab Aeon ada macam-macam lah, dia nak beli apa-apa lah. So still suitable. Unless kalau dia nak isi minyak ke apa tak sesuai. And bank overdraft, this one mungkin beliau tak ada lah sebab biasanya bank overdraft ni akan diberi oleh orang yang bercarrier sahaja yang ada checking account ataupun account semasa. Alright? Tak sesuai. So fasiliti terbaik adalah credit card Okay, justification you boleh baca lah kenapa ia sesuai. Macam saya cakap tadi ada interest free period 20 hari. So dia boleh bayar kemudian tapi tak perlu kena interest pun. Kemudian dia ada eliminate cash inconvenience, mudahlah nak guna, lebih selamat. Kalau credit card kita ada orang lain swipe ataupun touch untuk RM250 anda boleh cancel. Betul, anda boleh cancel. Tapi saya debit card pun boleh juga. Sebab anda tak guna pun, orang lain yang guna. Tapi sebab credit card dia duit yang anda tak guna dan ada report polis, anda boleh
bank boleh withdraw amount tersebut. Tapi kalau debit card, dia punya cerita sebab duit bukan duit bank kan, duit kita, jadi dia ada problem kat situ lah. Tapi if you don't, you wajibkan guna PIN number, even though for RM250 or less, nak touch tu pun kena masuk PIN. So tak ada siapa boleh guna, boleh kacau you punya debit card lah. Unless you give the people dia punya PIN number. Itu cerita lain. And then universal acceptance across the department store, usually the credit card is accepted lah, Visa, Mastercard. Boleh track you punya expenses, sebab boleh keluar dalam bill you punya email. Flexible payment option lah, this one kalau boleh bayar minimum. Tapi ini adalah perangkap sebenarnya, tapi is one of the option lah. Alright. Let's go read question second last. Faiz pula Faiz Hashim. Hashim receive his Mastercard bill. Maksudnya dia ada credit card lah kot. For the period of July sampai Ogos 23. Dia tak mampu bayar for the last payment due pada 23 tersebut. Dia nak verify monthly final charges calculation. Berapa yang dia kena bayar at the rate of 18% per year. Dengan average daily balance include the purchases. Ingat dia ada table, kita nak calculate dia punya average balance, aggregate balance. Aggregate balance tu dia akan multiply dulu sebagai pemberat dan dia total baru kita bahagi balik dengan dia punya total aggregate. The government set 5% minimum repayment on cards. So, kerajaan kita wajib bayar minimum lah. Kalau kerajaan lain, negara lain mungkin ada yang tak ada minimum tu lah. Dia terus accumulate dengan interest sekali dan denda dia sekali. So this is the dia punya transaction, you boleh baca lah. Saya tak share. Ada dekat dalam nota tersebut. Opening balance berapa dia hutang, maksudnya terkumpul dah 10,300 lebih. Lepas tu ada late penalty interest. Ada RM5 kena penalty interest. Kemudian ada interest charge pula. Late penalty RM5, late pula kena RM141 interest dia. So RM146 lebih lah. Lepas tu isi minyak, lepas tu isi minyak, lepas tu last sekali repayment RM500. So dia punya closing balance ada 10,167. So kita nak tengok apa dia punya average daily balance, berapa finance charge, outstanding balance dan minimum payment jika dia nak bayar minimum. Let's go. Okay, pada tarikh 25 sampai 26, hari dia 2 hari. Dia punya balance adalah 10,000 tapi aggregate dia 20,000 lah sebab 2 hari darab 2. Darab 2 pemberat dia dulu ya. So 27 hari bulan tu 1 hari saja. Jadi sama saja amount daily balance dan aggregate. Tapi 28 sampai 31 dia 4 hari. 10,000 tu jadi RM10,549 dah terkumpul lah tu. Bertambah amount tu. Sebab ni amount dah makin bertambah lah. Semakin bertambah dengan pembelian dia, minyak dia tadi tu. Sudah darab 4 hari dah jadi RM40,000 dia punya aggregate. Ni aggregate je, bukan amount outstanding. Lepas tu yang ni 10 hari pula. Jadi amount yang bertambah tadi 10 hari dia punya aggregate jadi RM100,000 lebih lah. Dan seterusnya 5 hari, 2 hari amount yang makin bertambah tadi dan 6 hari amount yang makin bertambah tadi. Jadi aggregate dia semua campur semua dah RM300,000. Lebih bahagi 30. Jadi average balance dia adalah RM10,488. Itu average daily balance. Secara purata baki kredit atau baki hutang beliau dengan kad kredit tadi. Alright. Sikit je sah. Yelah, betul lah kalau gaji RM30,000 sikit je lah dia RM10,000. And next, what is the finance charges for the period? So credit card usually 1.5% or 18% per annum. 1.5 per month or 18%. Personal loan pun dalam 8-9%, this one is 18 jadi mahal dan dia rest monthly, dia kira setiap bulan. Tak sama macam you beli kereta atau beli rumah. Beli kereta dia flat rate, kira tahunan, monthly rest. Yang ni monthly rest lah, credit card. So jadi finance charge 1.5% sebulan. Darab dia punya average daily balance yang terakhir tadi kita dah bagi 30. So
bank kenakan RM157. Bayar interest sahaja. Okay, pinjam RM10,000, interest dia RM157, 32 sen. Seberapa outstanding balance dia? Tak bayar lagi dengan bank? 10.34 ni adalah termasuk dengan finance charges beliau bulan itulah, bulan lepas. Jadi 167 campur dengan interest dia kena pula. Jadi 10,324 dan minimum dia kalau nak bayar kena 5%. 5% off this one 10,324 ni. Jadi dia bayar minimum boleh RM516 je dia bayar. Daripada RM10,000. Tapi you must remember dia bayar RM500 je, amount RM10,280 lebih ni dia akan jadi outstanding balance bulan depan pula. Jadi bayar minimum lagi dia akan beranak-ranak lagi lah. Itu je lah maksud dia. Jadi minimum payment adalah satu perbuatan yang tidak baik lah. Dekat sini kita boleh tengok warning signs. Consistently overspending, membeli lebih daripada yang anda layak ataupun mampu. Inability to pay even 5% minimum. Kalau tak bayar 5% lagilah. Kena macam-macam lagi penalty yang mahal lagi. Dan amount yang outstanding tu akan beranak-ranak lagi. So, bulan depan lagi tak tahu lagi boleh bayar ke tidak. Lagi satu, rely on credit card or cash advance to pay basic daily necessities. Itu bahayalah. Debit card apa? Credit card, duit tak ada tu you hutang. And if you reach the maximum credit card limit, dekat tertentu dia boleh sampai RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM50,000 dan lain-lain lah. Jadi kalau sampai maksimum tu dah something wrong. Dah something wrong yang guna, tapi you kena bayar dulu sampailah amount tu dah outstanding tu tak sampai maximum limit baru boleh guna balik. Maxing card dah elok lah. Alright, dan finally question exercise 5. Okay, boleh baca yang pertama, interest credit card boleh diguna 3 kaedah. 3 methods. The methods are previous balance method, adjusted balance method, and average daily method. So average daily method can be divided into 2 types pula. So ada kat situ ada 4 method lah lebih kurang. Okay, so I hope you all know apa dia punya difference. So describe all the method concerned. So jawapan dah ada. Number 1, previous method, previous balance method, maksudnya interest charge on balance outstanding in the beginning of new billing cycle. Maksud bulan lepas punya outstanding balance ada RM10,000, bulan ni akan jadi beginning balance. Iaitu previous balance method, jadi terkumpul lah. Yang kedua, adjusted balance method, interest charge on previous balance minus any payment or return made during that time. Maksudnya kalau ada balance sebelum ini, ada payment yang dibuat, ditolak siap-siap. Tapi ini adalah terbaik lah untuk customer jika ada credit card. Contohnya dapat hujung bulan, dapat sekian-sekian, sebelum hari ke-20 tu, tolak siap-siap. Tak boleh bayar habis, bayarlah apa yang boleh. Jadi amount tu dah jadi sedikit, dia panggil adjusted balance. Kemudian average daily balance, this one including current purchase. Interest is computed on average daily balance, calculated outstanding balance for each day, setiap hari. Seperti table tadi lah Darat ada aggregate balance tadi tu. Dia average daily balance. Dan kedua kita ada this one credit card computation lah yang ada daily balance tadi. Dia bagi contoh Kalau kita contoh baru bagilah. Alright. Dia ada aggregate darab berapa hari dan dia bagi balik lah 31 hari sebulan, bagi 31 lah kalau ada 28 lah. So dia bagi balik aggregate daily balance. Alright. So based on the question exercises, usually soalan test or assessment is based on
that kind of question lah. They have calculation and some short essays. So I stop this recording first.